Hai, apalah nasib akan mengikut keluarga aku ni. Malang, sungguh malang. Usop, woi, apa yang kau buat di situ? Tak ada takut kau duduk satu orang? Inci Usop, apa yang telah terjadi kepada engkau? Engkau dijangkiti demam malaria kah? Tak adalah, Sing. Aku tengah sedih ni. Apa pasal engkau mesti sedih ni, Usop? Engkau tahu kan aku ini sahabat baik kamu yang boleh dipercayai. Aku sedih lah, Sing. Aku tahulah engkau di dalam kesedihan. Tapi kenapa kan sebab dan musababnya? Cuba engkau ceritakan kepada aku lah, Usop. Mak, kalau Kiah cakap satu benda boleh? Mak marah tak? Cakaplah dulu. Mak tak tahu lagi apa kebendanya. Nak marah apa pula? Kalau Kiah jadi penyanyi, Mak kasih tak? Penyanyi? Penyanyi apa? Dandut ke gasal? Jangan kau nak merepek. Belum ada keturunan kita yang nak jadi penyanyi tu. Penyanyi pop lah. Macam Ramlah Ram tu. Macam Amalina ke? Macam Sharifah Aini ke? Kak Kia nak jadi penyanyi? Tak pernah dengar pun Kak Kia menyanyi. Ini mesti sorok-sorok ni. Dari mana kamu, Sok? Tiba-tiba je terpacul depan pintu tu. Orang duduk kat dalam bilik tadi. Orang terdengar Kak Kia cakap dengan Mak. Apa benda yang kau dengar? Sampai beria benar nak tahu cerita orang? Alah, pasal Kak Kia nak jadi penyanyi pop lah. Apa lagi? Usop berhak juga nak tahu. Kan Usop ni salah seorang anggota keluarga. Usop boleh tolong Kak Kiah tak? Pergi kat dalam kejap, ambilkan baju baru Kak Kiah yang tergantung dalam almari tu. Alah, orang penat lah. Kak Kiah ambil sendiri lah. Lagipun orang tak tahu baju yang mana. Alah, tolonglah. Usop baik kan? Macam tu lah adik kakak. Alamak, banyaknya baju dia. Yang satu aku nak ambil ni. Kak Kia, baju baru yang mana ni? Tak ada pun. Semua buruk lah. Yang ni ke? Mak, oi. Macam baju superstar lah. Ui. Dahsyatlah kakak aku ni. Dalam senyap-senyap. Tak beritahu orang pula tu nak jadi penyanyi. Bayangkan ni. Tu jadi superstar. Dahsyat. Glamour lah aku. Di dadaku bagaikan si pungguk menyelamun, samburan yang tinggi di awangan tak mungkinkan kesampaian. Rindu-rindu di kalbu yang membeku, hancur berceraian bertaburan. Kiranya kau mendiamkan diri sendiri berangan-angan. Menurut memang pandai cari artis. Hai, kakak aku. Mestilah best. Bakatnya aku dah kesan sejak aku darjah 2 lagi dah. Hari-hari dia nyanyi kat dapur. Dan aku dah tahu dia mempunyai bakat yang boleh dimajukan. Pandai tak aku? Pandai. Tapi Tan Usop, kontrak dia dengan kita berakhir tahun ini. Apa rancangan Tan seterusnya? Nak cari penyanyi lain ke? Oh tidak. Kita tawarkan dia kontrak baru. Kita ikat dia selama 100 tahun. Apa kata?
Tapi bagaimana kalau syarikat lain tawarkan dia dengan harga yang lebih tinggi? Alah, apalah susah sangat. Kita boleh offer dia dengan harga yang lebih tinggi. Bukankah begitu, Tuan Wusop? Betul tu. Berapa agak-agaknya patut kita offer, 1 juta bilion lah, Tuan Wusop. Mesti dia terima punya tanpa teragak-ragak. Bila nak kahwin? Dengar ada buku yang baru. Tuan Wusop, Muskiah datang. Silakan. Bagi dia masuk sekarang juga. Hello everybody. Ramainya. Dah lama tunggu Kiah ke? Sorry lah. Sila duduk. Silakan. Kita bincang sikit soal kontrak dan album baru YouTube. Ada apa-apa cerita menarik ke, bos? Mesti ada cerita menarik tiap-tiap hari. Kita ada tawaran istimewa. You sign dengan kita orang, kontrak 100 tahun, 200 album, kita bayar 1 juta bilion. Apa kata? 1 juta bilion? Wow, banyak tu. Boleh bayar ke? Atau gurau aja ni? Menarik bunyinya tawaran tu. Mampu ke Encik Usop bayar? Banyak sangat 1 juta bilion tu. Saya akan bayar berperingkat-peringkat lah. Siap saja album yang pertama, saya akan bayar RM500 dulu. Macam? Pas. Bayaran berikutnya? Saya akan bayar 1 juta sebulan sampai Cik Kiah tua dan meninggal dunia. Baru kita berhenti membayar. Setuju tak? Saya setuju. Bagus. Mari kita beritahu Abah dan Mak tentang kejayaan ini. Sebab mimpi itulah aku jadi takut. Kalau Kak Kiah berjaya jadi penyanyi, teruklah aku nak bayar dia 1 juta sebulan. Itu mimpi sajalah. Belum pasti akan terjadinya. Kenapa awak kau menakutkan diri sendiri lah, Wusop? Itu tak seberapa, Sing. Satu lagi mimpi aku tu lagi seram. Wongku ceritalah. Biar aku mendengar mimpi bodoh orang kau. Mimpi Kak Kiah jadi kaya raya sampai album dia meletup. Laku sampai jual kat luar negeri. Orang putih beli semua. Assalamualaikum. Kak Kiah, Assalamualaikum. Cari siapa, Encik? Mau ketemu sama Mem? Iya, Mem Kiah. Ini kan ibunya sama keluarganya mau jumpa dari kampung. Tapi Mem gak mau diganggu. Mau istirahat katanya. Ayo pulang aja. Datang lain kali ya. Siapa tu Mbok? Pagi-pagi lagi dah datang memengkak kat banglo orang. Keluarga Mem dari kampung katanya mau ketemu. Kak Kiah, ni Mak nak jumpa. Rindu sangat. Kak Kiah dah dekat setahun tak balik kampung. Itulah kami datang tu. Aku sibuk lah, tak faham ke? Besok aku ada konsert kat stadium ni. Lain kali telefonlah dulu. Ini datang mendadak aja, tak ada buat appointment langsung. Rumah kita kat kampung tu, manalah ada telefon jauh. Benda mak tak tahu. Tenawa nak mak ni. Dah. Ke tepi. Jangan peluk aku. Aduh, apa ni Kiah? Lah Kak Kiah ni. Tak baik tolak-tolak Mak macam tu. Berdosa tau. Sampai hati kau Kiah tolak aku. Kau buat aku macam bermerah api je. Sampai hati kau Kiah buat mak macam ni. Kan dah bagi tahu. Nanti kalau aku senang, aku baliklah kampung. Ni datang ramai-ramai mengotorkan banglo aku aja. Tak faham lagi ke? Udah, keluar. Aku tak ada masa ni tau. Aku nak berehat. Pergilah zoo ke, museum ke. Jangan datang sini udah. Dah lah tu maknya. Dia dah jadi superstar. Kita ni orang miskin. Mula kita balik. Jaga yang Encik tu lagi dah. Aku tak puas hati. Kalau betul dia anak yang aku kandung 9 bulan dalam perut aku ni, tunjuklah pembalasan setimpal atas perbuatannya. Ini dah macam cerita si tanggang ni. Mak sumpah Kak Kiah jadi batu ke Mak? Aduh, kenapa ni? Kok kaki Mem bertukar jadi batu? Ini sudah kira magic ni Mem. Jadi batu? Aduh. Gimana ni Mem? Mau dipanggil ambulans atau bawa motor di sana? Waduh, gawat ni. Aduh, sakitnya. Mak, tolong aku Mak. Mem, jangan
jangan jadi batu, men. Siapa ni mau bayar gaji saya nanti? Aduh, kena cari kerja lain nampaknya gue. Gerai untuk pesta ria hari belia semua dah habis ditumpah. Cuma untuk acara pementasan dan ada masalah sikit lah. Kita tak ada bajet untuk panggil penyanyi. Kita minta Michael Jackson datang buat pertunjukan amal, tak boleh ke? Kalau tak payahlah buat acara nyanyi ni. Galakkan maksiat je. Kita buat siang 4 lebay. Lagipun bukannya konser rock, sekadar nyanyian biasa je. Macam lagu-lagu asli, lagu-lagu rakyat tu. Tak pun kita minta si Kia je nyanyi pada hari tu. Alah, Kia anak Pak Mat tu dengan khabar terror benar tak tu? Bagus juga tu. Bagi lah belia-belia walis kampung ni ketengahkan bakat yang ada. Tak gitu? Bagus katanya tu. Saya setuju benar lah. Setuju. Elok benar. Bagus. Alah, siapa pula dah mengambilnya ni? Mak? Oh, Mak. Mak ada ambil ke? Penat dah cari tapi tak jumpa. Kemana pula perginya? Rasa-rasanya memang ada kat dalam almari tu. Mesti ada yang kata tangan mengambilnya ni. Apa bendanya, Kia? Dari tadi Mak tengok kamu tu melilau mencari. Apa yang hilang? Baju yang saya nak pakai nyanyi malam ni. Tiba-tiba je hilang. Malam ada kat dalam almari tu. Adalah yang mengambilnya tu. Cuba kamu tanya ke Usop. Dia aja yang rajin mengusik barang-barang orang dalam rumah ni. Usop? Ya tak, ya. Bude? Aku rasa ini aja cara yang terbaik untuk aku halang Kak Kia dari jadi penyanyi. Kau ni apa lah, Sob? Penat-penat Kak Kia tempah baju tu. Kau sembunyikan. Tak baik kau, Sob. Kalau Kak Kia tahu... Alah, dia takkan tahu punya lah. Melainkan kalau kau kasih tahu dia. Alah, tak kasih tahu pun akak dah boleh agak lah, Sob. Nak sini meja akak tu. Alamak, macam mana Kak Kia boleh tahu pula? Siapa yang cakap? Akak dah dengar lah perbualan kau orang tadi. Minta sini meja akak tu, Sob. Mungkin tidak. Larikan diri. Apa lah Sob ni? Jom, jom kita tangkap dia. Macam ni tak boleh jadi ni. Sob, tak adalah buat Kak Kia macam tu. Woi. Dapat pun. Mana tak lari? Sakit lah. Dol, cepat Dol. Selamatkan baju ni. Pegang dia kuat-kuat, Bu. Jangan sampai terlepas. Tengok, Sob. Kawan-kawan kamu semuanya tak setuju dengan tindakan kamu ni. Kamu tak malu ke, Sob? Alah, Kak Kia bukan kakak diorang. Kalau tak, diorang pun sama juga. Diorang pun tak mau kakak diorang jadi superstar. Hei, tipu saja Yusuf. Kita orang lagi berbangga jika kakak kita menjadi penyanyi yang superstar. Alah, sporting lah sikit, Sob. Kak Kia tak macam tu lah. Dia takkan lupa daratan punya. Sob, kasih Kak Kia baju tu. Nanti kotor pula. Macam tu lah adik Kak Kia. Jom, mari kita balik. Aku tak fikir Kak Kia tu betul-betul nak jadi penyanyi, Sob. Dia saja suka-suka je tu. Kalau betul-betul kenapa kesalahannya, Sob? Kita semua boleh menjadi penyanyi latar belakangnya. Penyanyi latar lah. Latar belakang pula. Halo, apa khabar? Aku mencari kau dah lama, baru sekarang berjumpa. Macam mana kau boleh berada dekat sini ni? Aku tak pernah jumpa kau pun. Lawyer buruk ya. Kurang ajar. Mana cebet? Oi, mana kau mau pergi, ha? Apa lagi? Cabut ada. Jangan lari. Tempat ni sudah aku kepung. Kau kena maksa aku juga. Woi, apa ni merayap entah mana-mana? Aku dekat sini lah, bodoh. Tadi dah. Ini rupanya kamu. Jangan semacam gitu. Ini mesti ada apa ni?
Telefon ni marilah. Aku tunggu ni. Apa? Takut ke? Ni sudah sampai. Sikit pun tak takut kat aku. Aduh! Tak kena. Cik Siti menggulung benang digulung dari jahit. Sayang Cik Siti menggulung benang digulung dari jahit. Ada bakat juga budak ni. I setuju cakap itu. Dia tahan kan? Bagus suara dia. Maafkan saya, boleh saya jumpa Cik Kia sekejap? Kami ni dari syarikat rakaman. Boleh kita berbincang sedikit? Kami ingin menawarkan kontrak buat album pada Cik Kia ni. Kami rasa Cik Kiah ni ada potensi jadi penyanyi popular. Nantilah saya fikir dulu. Lagipun saya kena minta izin dari mak dan abah saya sebelum buat apa-apa. Alah Cik Kiah, orang tua Cik Kiah kan dah tentu setuju punya. Siapa tak suka anaknya jadi glamour? Orang tua saya mungkin setuju. Tapi macam mana pun keputusan kena tanya manager saya tu. Dan jawapannya tentulah tak boleh. Saya nak dia nyanyi kat rumah je macam selalu tu. Okeylah, tak nak apakan daya kan? Tapi kalau Cik Kiah nak tukar fikiran, silalah hubungi kami. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi tawarkan peluang ni pada saya. Teruklah kau, Sob. Tak baik kau buat macam tu. Ini masa depan Kak Kia tau. Jikalau tidak, sudah tentulah Kakak Kia akan mengalahkan Ramla-Ram di arena pernyanyian. Kak Kia marah ke? Tak adalah, Sob. Akak pun bukannya nak jadi penyanyi sangat. Suka-suka aja. Tapi silaplah Kak Kia. Sepatutnya tawaran itu tadi kakak berikan kepada saya. Biar saya saja merakamkan album. Cantiklah. Aku ingat elok kita kontak balik brother tu tadi. Kita recommend Sing jadi recording artis. Apa yang kamu menongkan lagi tu, Sob? Puas dah hati kamu? Kak Kia dah tak nak jadi penyanyi glamour. Usop bukan fikirkan itu, Mak. Ni dalam surat khabar. Ada cerita penyanyi buat album kat luar negeri. Itulah kamu. Kalau tidak, kita pun boleh ikut Kak Kia kamu pergi luar negeri buat album. Alah, itu dulu, Mak. Janganlah ungkit-ungkit lagi. Pengurus syarikat rakaman berkenaan kata mereka juga akan membuat pengambaran video klip di negara berkenaan. Alah, negeri kita tak cantik ke? Tuan pengurus, apa duk diam saja ni? Mana rancangan-rancangan kamu bagi memajukan penyanyi kita tu? Apa ni? Tak ada wawasan langsung. Apalah Abang Budin ni? Buat peranjak orang aja. Wawasan apa? Wawasan masa depan, kita tidak boleh duduk diam. Penyanyi perlu diketengahkan, publicity perlu dibuat. Baru syarikat boleh maju. Ini tidak. Belum apa-apa hal lagi, dah tolak tawaran. Mana boleh jadi macam ni? Apa yang dibualkan tu? Beria betul. Abang Budin ni Kak Kia. Sibuk pula dia. Kita tahulah apa kita buat. Apalah yang kau tahu tentang jadi pengurus? Budin, kamu jangan sibuk-sibuk. Akak dah lantik Usop jadi pengurus akak. Akak dah bagi sepenuh kepercayaan kepada dia. Orang lain tak perlu masuk campur. Alah, bagi nasihat sikit-sikit je, Kak. Tak boleh. Sibuk aja. Kak Kia tak nak lantik Budin jadi pengurus promosi ke? Tak payah. Padan muka dia. Apa rancangan kita hari ini, Tuan Pengurus? Tak banyak. Cuma giatkan lagi latihan vokal akak aja hari ni.
Yang penting latihan dibuat di mana-mana saja. Dan iringan muzik tak perlu dulu. Baiklah Tuan Pengurus. Bila kita boleh mulakan? Kita boleh mulakan sekarang. Di sini ke? Ya, di sini. Nyanyi sambil buat kerja. Dengan cara ni, kita tak membuang masa. Lagu apa nak nyanyi ah? Nyanyilah lagu apa-apa. Baiklah, akak nyanyi je. Air pasang dalam siram pokok bunga melur tanam tepi kolam. Tak ada lagu lain ke Kak Kia? Itu warm up aja. Sudah, nyanyi lagu lain lah. Kalau macam ni, 10 tahun lagi pun belum tentu dapat buat rekod. Mula baliklah Kak Kia. Lagu lain lah, nyanyi. Pak Ngah layang balik, ahai bulan mengambang. Pak Ngah layang balik di bulan mengambang. Ya Allah, macam mana boleh jadi macam ni? Dah, stop Kak Kia. Tension usuk mendengar ni Kak Kia lah. Stop lah Kak Kia. Tolonglah Kak Kia, stop lah Kak Kia. Ahai Pak Ngah layang balik. Pak Ngah layang balik, ahai bulan mengambang. Pak Ngah layang balik. Kita tak panggil pun. Kemana Afgan boleh turun sendirinya? Tapi tak apa. Senanglah kerjaku. Kalau ada selebek ni kan, lagi best ni. Mesti bulu dia takkan kenal. Terlalunya. Keluar. Party time. Rindu di kalbu yang membeku, hancur berderaian bertaburan. Kiranya kau mendiamkan diri sendiri berangan-angan. Dadaku bagaikan si pungguk menyelamu, sang bulan yang tinggi di awan yang tak mungkinkan kesampaian.